RM180 seorang untuk candat sotong di Kuala Besut. Persoalannya, berbaloi ke? Kami langsung tak pernah candat sotong sebelum ni. Ada yang mabuk laut, ada yang hampir surrender, tapi bila malam tiba, keadaan terus berubah. Kami pergi dengan bot dari JT Kuala Besut. Aku bersama 5 orang ahli keluarga dan ada lagi lebih kurang 4 orang pemancing lain dalam satu bot. Trip kami ni dipanggil trip selip. Maksudnya, satu bot dikongsi bersama peserta lain. Trip selit ni berharga RM180 seorang. Parking pula RM15 sehari. Oleh sebab trip ni melibatkan 2 hari 1 malam, parking sahaja dah RM30. Belum campur minyak kereta, makan minum dan peralatan. Seawal jam 2 petang, aku dah sampai di JT Kuala Besut. Maklumlah, first time nak candat sotong. Banyak juga barang aku prepare, tapi tak adalah yang mahal-mahal. Semua peralatan biasa-biasa je. Kami semua memang tak pernah candat sotong sebelum ni. Sahaja nak cuba pengalaman baru. Pada jam 3.30 petang, bot mula bergerak meninggalkan JT. Perjalanan ke lokasi candat mengambil masa lebih kurang 2 jam. Jadi sekitar jam 5.30 petang, barulah kami sampai ke kawasan mencandat. Jauh juga geng. Sepanjang perjalanan, ada yang sempat terlena di buai ombak. Tapi bila bot berhenti je, mula dah rasa pening dan mual. Belum masuk malam lagi, 2 orang ahli kumpulan kami dah mula tewas dan terpaksa berehat. Dari petang sampai ke maghrib, kami langsung tak dapat apa-apa hasil. Masa matahari mula terbenam, kami semua tertanya-tanya, betul ke ada sotong kat sini? Sebab dari petang sampai maghrib, candat kami langsung tak disentuh. Tapi selepas maghrib, keadaan mula berubah. Bila sotong pertama berjaya dinaikkan ke atas bot, terus semangat naik balik. Hilang sekejap rasa mengantuk dan mabuk. Masa tu baru faham kenapa ramai orang sanggup berjaga 1 malam semata-mata nak candat sotong. Sotong pertama berjaya dinaikkan oleh hero aku ni. Dan tanpa diduga, adik ipar aku pula berjaya menaikkan seekor ikan duri yang agak besar menggunakan candat sotong. Memang betul orang kata, ikan duri ni tak kenal apa. Semua dia balun. Aku pula teruskan aktiviti mencandat. Walaupun kepala dah mula pening dan rasa mual nak muntah. Nasib baik awal-awal lagi, aku dah telan ubat mabuk. Kalau tak, mungkin aku pun dah KO macam yang lain. Sebelah malam, aku, anak aku dan adik ipar terus mencuba nasib mencari sotong. Dapat tu dapat, cuma tak meriah sangat. Mungkin sebab kurang pengalaman. Atau mungkin juga sebab peralatan yang kami guna semuanya biasa-biasa saja. Tapi bagi aku, yang first timer dan newbie ni, dapat 2 atau 3 ekor pun dah cukup menggembirakan. Boleh juga buat rasa-rasa. Sebenarnya banyak aksi menarik berlaku atas bot masa kami mencandat. Tapi malangnya, aku tak sempat rakam semuanya. Bateri telefon dah habis. Ditambah pula dengan pening yang agak melampau, memang susah nak aktif sangat atas bot. Jadi inilah saja rakaman yang sempat aku simpan sebagai kenangan trip pertama candat sotong. InsyaAllah, untuk trip akan datang, aku akan buat persediaan yang lebih rapi dan cuba rakam pengalaman ni dengan lebih lengkap. Menurut Tekong, sotong mula aktif makan sekitar jam 12 malam hingga 4 pagi. Masa tu memang lebat hasilnya. Selepas subuh, aktiviti sotong mula perlahan. Kami bertolak pulang dari lokasi sekitar jam 7 pagi dan tiba semula di JT Kuala Besut lebih kurang jam 9 pagi. Inilah kenangan pertama aku mencandat sotong sebagai seorang newbie. Macam-macam perkara berlaku atas bot. Nak cerita semua, rasa macam aib pula. Apapun, kami memang seronok dengan trip ni. Tekong pandai mencari spot dan awak-awak bot pun sangat membantu serta mesra. Satu perkara yang aku belajar, kalau boleh, cari geng yang sama kepala. Aku sendiri tak tahan asap rokok atas bot sebab ruang agak terhad. Bila dah mabuk laut, campur pula dengan asap rokok, memang lagi mencabar. Walaupun hasil kami taklah penuh 1 tong, tapi untuk first timer macam kami, pengalaman ni memang berbaloi. Dapat rasa kehidupan atas laut, berjaga 1 malam mencari sotong, mabuk laut
gelak ketawa dengan geng dan akhirnya berjaya juga bawa pulang hasil. InsyaAllah, kalau ada rezeki, aku akan datang lagi dengan persediaan yang lebih mantap dan rakaman yang lebih lengkap. Kalau korang pernah candak sotong, cuba komen kat bawah. Berapa ekor paling banyak korang pernah dapat dalam satu trip? Dan kalau korang baru nak cuba macam aku, jangan takut. Cuma satu pesanan. Jangan lupa bawa ubat mabuk. Terima kasih kepada korang yang stay sampai habis. Jangan lupa subscribe channel ni untuk lebih banyak video memancing dan aktiviti menarik selepas ini. Jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum. Saber Story, cerita hidup jadi inspirasi. Ikuti kisah perjalanan hidup, cerita menarik.